Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Aku harap apa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab apa masih lagi sudi datang jengok sehingga tengok channel aku ni tak seberapa ni. Kesempatan ni ya, walaupun kita dah hampir pada penghujung Syawal, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Ma'azir Batin pada semua penonton. Andai kata sepanjang channel aku ni wujud ada menyinggung ataupun mengguris hati mana-mana pihak, dan pada hampa pula yang selalu duk kutuk aku, duk condemn aku tu jangan risau, sebab daripada awal lagi channel ni wujud, aku dah dah nekat apa-apa yang hampa kata kat aku maafkan je. Sebab ini channel suka-suka. Channel ni saja untuk aku dengan family aku pada awalnya, dan aku tak sangka pula dapat sambutan daripada hampa semua. Jadi jangan risau, jangan takut, aku dah maafkan apa semua daripada awal lagi. Okey, sebenarnya untuk bulan ni, terutama bulan 4 ni lepas raya, aku punya cadangan perancangan besar aku adalah aku nak tanam pokok-pokok yang biasa orang tanam dekat kebun. Sebagai contoh, pokok rambutan, dokong, manggis, apa lagi yang selalu orang tanam, cempedak, nangka, macam tu lah. Aku nak tanam dekat belah bawah ni, belah aku punya pondok. Tapi apakan daya, bila kata dah lama tak datang kebun, dah lama tak buat kerja cuci-cuci, jadi kebun aku ni dah jadi semak balik lah. Nak tak nak, sebelum aku tanam, aku dah clearkan dulu semak ni. Sebab pertamanya untuk aku punya safety lah, untuk aku punya keselamatan. Sebab kita tak tahu apa dalam semak ni. Jadi aku nak tak nak, aku kena cuci dulu semak-semak ni. Lepas tu aku akan set up aku punya saluran air baru untuk pokok-pokok belah bawah ni. Dan apa lagi, tu korek lubang untuk kemudian lah. Cumanya matlamat aku untuk hari ni, aku terpaksa cuci balik, aku terpaksa kongsi dengan apa balik cerita-cerita aku meracun. Sebab teruk sangat sampaikan tuan badan sendiri pun takut. Jadi kena buat kerja tu dulu, kena settle dulu. So sekarang ni aku pusing video ni supaya hampa dapat tengok keadaan terkini lah. Lepas berapa, ada 5 minggu kot aku tak masuk kebun. Okey, sekejap aku pusing. Okey, sana aku tunjukkan apa, sana sungai, dan ini pondok aku yang roboh itu. Pondok yang roboh akibat daripada banjir, tak silap aku, kepala air naik. Dan kita tengok kat sini, kawasan sini, Allah Akbar, hijau hijaunya. Tengok semak dah naik balik. Itu clear, dah jadi macam ni balik. Datuk, sebab tu aku cakap dengan apa, nak tak nak aku terpaksa meracun dulu kawasan bawah ni, baru aku boleh start projek untuk tanam pokok. Dan tunjukkan apa, belah-belah atas sana tu, Masya Allah, sampaikan pokok dua yang aku tanam pun aku dah tak nampak. Okey, kau boleh tengok ni. Jadi nak tak nak aku terpaksa clearkan dulu lah benda-benda semua ni. Kalau tidak aku nak buat kerja apa, aku serabut apa, dia jadi rasa semak mata. Dia buat aku rasa malas juga, sekaligus buat aku rasa malas. Jadi aku kena clearkan ni dulu. Mungkin lepas tu aku akan naik ke atas. Lepas tu baru aku akan start buat saliran baru untuk tanam pokok kat bawah ni. Alright. Okey, tadi tu baru belah bawah aku tunjukkan apa. Aku nak tunjukkan apa lagi belah atas, belah pokok durian aku yang besar-besar tu. Situ pun sama juga, jahanam. Semak juga lebih kurang macam ni. Jadi Allah, benda ni memang aku terpaksa aku terpaksa hadapi setiap tahun. Setiap kali puasa, setiap kali raya, inilah yang aku terpaksa hadapi. Sebabnya tu tahu aku cakap, aku tak mampu datang masa puasa. Kalau aku datang, confirm aku ni cakap puasa aku akan lebuh kalau aku datang. So
Bila kata sebulan tak datang, kita tak buat kerja sikit, kita tak cuci sikit-sikit, inilah akibat dia. So tak apa, aku nak start setting untuk meracun, dan aku akan cuba meracun setakat mana boleh. Dapat 3-4 ton pun jadilah hari ni. Ok, aku setting dulu aku punya racun. Alright. Ok, alhamdulillah, untuk hari ni aku berjaya racun dalam 3 tong racun 60 liter tu dekat sekeliling kawasan aku punya pondok. Ok, cumanya minta maaf banyak, aku tak dapat lah nak share dengan hampa video yang aku meracun tu. Sebabnya aku fikir benda meracun ni dah banyak kali dah aku tunjuk dengan hampa. Jadi kalau aku tunjuk lagi, aku ulang lagi dalam masa terdekat, dia jadi tak berapa nak syok pada aku sendiri. Aku rasa tak berapa nak best. Jadi aku tak kusing apa video masa aku meracun tu. Cumanya lepas ni mungkin dalam sebulan kot aku akan berehat start daripada buat YouTube. Sebab aku nak sambung meracun belah atas tu juga. Sebab aku tak boleh lah tengok macam ni. Aku rasa serabut otak tengok macam ni, dan aku rasa tak seronok. Jadi aku kena meracun dulu setakat mana boleh. Dan aku akan sambung balik buat video bila kata aku dah ready untuk tanam pokok, ataupun aku mula untuk buat sistem pengeran baru. Itu pun mungkin dalam masa sebulan kot aku nak rehat. So anggap je lah video kali ni video pendek sebagai video reunion. Sebagai tanda ya aku masih lagi aktif berkebun. Cumanya atas sebab-sebab tertentu aku tak dapat buat video setiap minggu. So lepas semua benda selesai, aku akan aktif balik buat video, dan kita jumpa lagi lah lepas tu. Aku rasa tak ada apa dah aku nak share dengan apa. Aku rasa cukup dulu. Lupa satu lagi, ada sahabat kita yang duduk dekat Lenggong, tak silap aku. Dia ada cakap dia nak datang belajar buat solar, tapi bila aku suruh letak nombor, dia tak letak. Mungkin dia tak boleh nak letak kot, sebab YouTube punya cara memang nombor telefon tak boleh nak letak dalam ni. Kan kalau kita type letak nombor telefon, dia hilang. Aku tak tahu sebab apa. Cumanya pada sahabat tu minta maaf banyak, aku lupa nama dia. Kalau kata apa-apa hal, boleh kontak aku direct. Nombor telefon aku 019-264-7297. Nama aku Saiful. So hampa WhatsApp dulu, kenalkan diri hampa, kata hampa subscriber aku punya YouTube ni, nak tanya sikit pasal tak kisahlah pasal apa pun. So bila aku tengok tu WhatsApp tu, bila aku free, InsyaAllah tak lama, mungkin dalam sehari dua aku akan call hampa balik. Dan lepas tu kita akan buat appointment lah. Setakat mana aku boleh bantu, aku bantu. Cumanya kalau nak aku pergi ke kebun hampa tu, minta maaf banyak, aku tak sedia lagi nak pergi sana. Ok, sekali lagi aku ulang, nombor telefon aku 019-264-7297. Apa boleh WhatsApp saja, dan nanti aku akan reply balik. Ok, tak ada apa dah aku nak share apa. Aku rasa cukup dulu setakat ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.